Assalamualaikum. Okey, kali ni kita join sesak-sesak atas jalan pada hujung minggu ni. Kita pergi ke Alostak dan kita nak bermalam di sebuah homestay sebelah dengan sawah padi. Nak tengok pemandangan cantik-cantik di kampung. Alhamdulillah kita dah sampai. Allah, cantik ya. Okay, ni homestay yang kita akan duduk sehari. Okay, rumah ni. Assalamualaikum. Kawan-kawan. Rumah ni dekat tengah-tengah bendang. Wow. Bendang, keliling bendang. Rumah kampung. Atuk Rumah kampung. kami. Atas kayu, bawah batu. Yang best ya. Dia buat tempat-tempat untuk healing. Tu. Dia ada buaian. Tu dia ada meja makan. Meja makan nak makan family. Gada-gada. Dia ada apa? Buaian yang ni. Ini biasalah. Jom kita masuk. Assalamualaikum. Dah ada orang dalam rumah ni. Kami main lambat. Malam baru sampai. Oh, cantik. Ni ruang tamu. Oh, ada satu bilik. Oh, ada ruang makan. Oh, atas ada tangga naik atas pula. Dia buat bilik kat atas satu. Sejuk lah sini, syok noh. Kita naik atas, cepatlah. Nak tengok bilik kat atas. Ni bilik tambahan ni. Bilik tambahan. Dia buat macam loteng. Tapi dia punya tangga tu menyacak je. Tangga dia kalau besar-besar Toha ni kena hati-hati. Kuat ke atas ni? Kuat ke? Jom naik atas cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Oh, syoknya ni. Ni apa ni? Oh, ni almari. Sok. Jangan lagi. Toh. Allah, sedapnya angin. Sepoi-sepoi. Angin daripada pokok-pokok. Daripada sawah padi. Suasana kampung. Lama dah tak rasa angin macam ni. Biasa duk rasa angin bangunan. Ini angin mai pada pokok. Ni apa ni? Ada serambi kat luar. Kita tengok ada serambi kat luar. Wah, Masya Allah. Suasana kampung. Allahu Akbar. Bayangkan duduk di suasana, duduk di kampung. Suasana boleh nampak matahari macam tu. Matahari macam tu. Boleh tengok sunset. Taklah nampak seketui-seketui matahari, tapi cantik. Ini mahal ni. Allahu Akbar. Suasana macam ni mahal. Tak dapat kat mana-mana ni. Melainkan di kampung yang masih terpelihara. Jangan lompat, bahaya. Dah, jom. Masuk balik. Semua masuk. Ni kata 4 orang saja di serambi. Ayam pedas sikit. Dah. Atas kosong. Tak nampak. Aku malu depan dia kan. Depan dia.
Tengok kipas. Allah Akbar. Kopi apa? Alung minum. Minum Alung. Kopi. Di kampung, kita akan rasa suasana yang menenangkan. Mungkin dianya tak dapat di bandar. Kerana di kampung, banyak nikmatnya. Ambil biskut Mary kan? Jangan. Cicah dengan kopi. Buka, buat AC boleh macam tu. Kan getah kan dia kata. Malam-malam santai. Dia komen. Dia nampak. Santai malam. Santai malam. Ni rasa sampai tengah pagi ni rasanya. Syok punya pasal duduk rumah kampung kan. Belum duduk menyecah. Limau Bali. Kalau kat rumah taman tak macam ni ni. Ni sebab duduk rumah ni. Homestay ada bendang, ada sawah. Mama habis dah mama nak ajak pun. Tak nampak dah sawah pun malam. Mama dah. Dia kerja mana? Kaki ni? Angin tak putih-putih dah tadi oh. Kena buang kulit. Orang Johor baru sampai dari Taiping tu. Abang Jo. Handphone. Asyik! Selamat datang ke homestay baru! Kalau berminat untuk rasai suasana macam ni, duduk di kampung dan menginap di homestay ni, boleh dapatkan detail berkenaan homestay saya letakkan di hujung video ini. Hilang tak stres main ni? Man? Satu soalan. Hilang. Tak hilang lagi. Esok kita lempak dia masuk sungai. Mau hilang stres dah. Aduh. Ni kalau semakin jauh pemandangan ni makin air mak. Okey, macam pick up. Saya pukul 11 kita check out. Kita pergi Kenuri. Dekat dia. Habiskan masa-masa yang ada kat sini. Okey, alhamdulillah kita dah hari yang kedua. Kita check out. Pengalaman kat sini okey, best, puas hati. Hari last semua pakat 2 ambil gambar. Sebelum check out pukul 2. Buat sini jom. Selesai urusan di Alustar, kami bergerak pulang ke Sungai Petani dan kemudian bersiap-siap. Esok paginya, kami bergerak ke Sedim pula untuk bermandi manda. Ni, kau belajar makan aiskrim. Sudah, saya batuk. Okey, sudah. Pergi kat Umi, sudah. Sudah pergi kat Umi. Iyalah. Banyaknya. Okey, Pak Ngah dah mai. Nak pergi mana? Pak Ngah, kita Pak Ngah lama. Nak pergi mana? Nak pergi mana? Nak kita Pak Ngah. Nak pergi Berkelah kan? Nak pergi Berkelah. Kita pergi Berkelah, okey? Okey, alhamdulillah kita dah sampai. Kita sampai Port Teh, River Kemsak. Nak cuci. Okey, semua siap sedia ke nak mandi? Kunci ikan. Budak-budak. Siap. Betul ke jalan ni? Betul.
Ini bukan yang ni yang dekat Oh betul lah bukan ni. Ni surau dia. ni. Putih-putih ni. River campsite Port Teh. Okey, semua okey eh? Alhamdulillah. Jalan yang sangat. Awak tenang sangat tadi. Tenang sangat ikut belakang skuter tu. Aduh lutut. Port Teh, Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat no? Warahmatullahi. Itu kita jumpa lah kat ni kan. Ya, Jumpa ya, lagi. amin. Kali ni main bawa family. Ya, dah jumpa. Tapak di bawah. Okey. Tapak di kang golek tanah ni. Benar. Awak kajak siapa? Ha? Nanti. Nak mandi? Ha, jomlah. Jom kita mandi jom. Kita pergi hampak tolong. Okey, kita dah set up dah. Kemo. Apa punya kerasik dah mana? Bukan tu. Mana angkut? Sayur. Mana buka ni? Panjang. Baru beli kat DIY semalam. Orang nak pergi camping boleh kalut beli. Kena 30 lebih. Sediakan payung sebelum hujan. Okey, kita sedia berapa kursi healing ni? Ni macam beratok dekat klinik lah ni. Kaunter pendaftaran dia. Okey, ayak cantik ni alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat rezeki ayak cantik, cuaca pun cantik. Budak-budak boleh tepi ni. Okey, adik on job ah. Hidupkan api. Itu tugas adik. Okey, kita pakai starter. Abah mandur ah. Penganjur. Pantau dah. Apa mas? Wes nak mandi ke? Wes berani mandi? Ha? Mana contoh? Abah bawa apa? Oh, kemah. Siap ada bumbung. Kakak pun ada tau. Omel punya. Hati Omel. Mana? Dalam kita buat ni. Kita ni. Daripada kenyang. Oh, buat bidai tu eh. Dia. Tadi ni. Jatuh, banyak jatuh. Ni, tengok ni. Oh, layan. Umer, tengok sini Umer. Umer sejuk dah, sejuk ketak tu. Satu sudah berlepas. Satu lagi tak berjaya.
Kami berkelah di situ dari pagi hingga ke tengah hari. Dan orang pun sudah semakin ramai. Dan tengah hari, selepas settle, makan, mandi dengan puas, kami pun pulang. Syok dah semua? Mana budak-budak tengok? Uwais, Umair, Toha. Uwais, Umair, Toha ni. Tanya ni. Syok dah hari ni? Umeh. Tengok panggil ni. Mandi sampai sejuk beku tak? Sejuk. Nanti kita main lagi, okey? Sejuk.